Ada perkara dalam hidup yang dulu saya fikir mustahil untuk saya capai, tuan-puan. Sebagai seorang ibu kepada anak istimewa, pernah ada satu fasa saya hilang arah. Banyak persoalan bermain ke dalam fikiran saya tentang masa depan, tentang kewangan, tentang kemampuan diri untuk terus kuat menghadapi ujian yang Allah berikan. Namun hari ini dengan izin Allah, saya diberikan satu penghormatan yang sangat bermakna. Saya terpilih untuk menulis kisah perjalanan hidup dalam kejayaan saya di dalam buku Kisah-Kisah Kejayaan menerusi tajuk Kekuatan Seorang Ibu, Kebangkitan Seorang Wanita. Sejujurnya, tuan-puan, saya bukanlah orang yang paling hebat. Malah saya hanyalah seorang wanita biasa yang memilih untuk terus melangkah walaupun berkali-kali diuji. Sebab tu apabila dia beritahu bahawa kisah saya dipilih untuk dibukukan, saya benar-benar tersentuh. Bukan semua di Publigo diberikan peluang ini. Dan saya amat bersyukur menjadi salah seorang yang terpilih untuk berkongsi perjalanan dalam membina kehidupan yang lebih baik melalui bisnes ini. Lebih daripada sebuah kisah kejayaan, saya berharap penulisan ini dapat memberi harapan kepada mereka yang sedang berjuang dalam diam. Terutamanya buat ibu bapa yang mempunyai anak istimewa dan mungkin masih mencari hala tuju kehidupan. Jika Allah mampu mengubah kehidupan saya, Allah juga mampu membuka jalan untuk tuan-puan. Kerana kadang-kadang satu kisah yang kita dengar mampu mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Saya tak menulis kisah ini untuk menunjukkan sejauh mana saya telah pergi. Saya menulis supaya tuan-puan, mereka yang sedang berada di titik yang paling rendah, tahu bahawa masih ada harapan untuk bangkit.